Assalamualaikum. Hai. Okay, teman-teman, sahabat-sahabat semua, kalau nak buah pinggan sembuh, nak buah pinggan reverse, kena makan macam ni. Okey. Nasi putih, carrot. Ambil lah sayur-sayur apa. Sayur-sayur yang warna putih, yang bukan warna hijau. Sayur warna hijau ni dia banyak potasium. Okey, kena makan. Kalau boleh hari-hari makan macam ni, insya-Allah buah pinggan boleh reverse, buah pinggan boleh sembuh. Insya-Allah, dengan izin Allah kebanyakan akan reverse. Ada sedikit sangatlah, seorang dua je yang memang dia betul-betul sakit. Dia takkan reverse lah buah pinggan. Kalau kita boleh makan macam ni, dia akan stay lah. Kalau stage 2, dia duduk stage 2. Kalau dia stage 3, dia stage 3. Kalau ada rezeki, dia akan reverse. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hari-hari makan macam ni, lama-lama, mula-mula memang tak sedap. Tapi lama-lama kita dah biasa kan. Tapi tu kan. Saya sampai sekarang saya tak ada diet. Ni pun jarang-jarang. Kadang-kadang cemburu juga dengan sahabat-sahabat yang boleh apa? Boleh bertahan. Boleh jaga makan betul-betul. Ya. Saya nak habiskan makanan ni. Kalau kawan-kawan, sahabat-sahabat semua nak reverse buah pinggan, nak reverse stay, jangan tunggu sampai tahap 4, tahap 5. Memang dia suka sikit lah. Boleh insya-Allah, tahap 5 pun boleh reverse. Kalau amal makan macam ni. Tak perlu kita pergi dekat Dr. Aziz ke apa kan. Dr. Aziz pun dia sarankan makan sayur. Sayur akan pilih-pilih lah. Sayur hijau tak boleh. Okey, dekat ni dulu info. Semoga sahabat-sahabat berjaya untuk istiqamah menjaga makan. Okey.